Boleh kodok zikir dalam hati Allah Muhammad, Allah Muhammad. Zikir Allah lah. Jari orang zikir Allah Muhammad. Ada seorang di Kota Baru. Tak tahulah. Orang nampak dia ni gila lah. Sebab tak pakai baju, tak pakai seluar. Orang kata orang gila. Tapi kalau mereka tak pakai baju, pakai seluar, artis orang panggil. Orang pukul gambar sebelah dia. Kita tengok nak rebah seru. Tapi apabila kawan ni tak pakai baju, tak pakai seluar, tahu dia mau kata dia gila. Berkali tak semak kau gapo dia. Tapi kalau artis tak pakai baju, tak pakai seluar, artis trend terbaru. Tak pakai seluar, jalan cak pengak. Artis pergi pukul gambar kelepuk-kelepuk. Ada orang tu dia tak pakai baju, tak pakai seluar. Tapi dia tangan dia tutup lah. Dia tutup depan so, tutup belakang so. Unggah jalan di main kawasan Kota Baru. Dia sebut apa? Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Zikir dia Allah Muhammad. Tak tahu apa dia ada dalam hati dia yang sebut perkataan itu. Kita pakai jubah, pakai serban, hati sebut pitih, sebut projek, sebut alim, sebut ilmu. Tak ada sebut Allah, sebut goni, wali, makam, martabat, kasyaf, rebel, atromen. Tak ada Allah Muhammad. Dia nampak gila. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kita gila sebenarnya. Wali tu hak moleknya. Kita nak kata wali gila, kita gila sebenarnya. Ni hakikat gila. Tu segila-gila. Gila ni hina. Kalau gila ke Tuhan mulia. Kalau gila ke dunia, pakailah pakaian yang indah, kereta comel, kecek sedap, tapi gila ke dunia, tu gila lah. Gila sungguh. Gila hina dia panggil. Kalau gila mulia, gila ke Tuhan. Tu gila mulia pula. Gila ngaji mulia tu. Gila semua dia mau ngaji. Tu mulia tu. Kalau gila Tuhan, lagi-lagi. Jadi dia zikir Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tapi yang tak dia ambil ijazah lah dengan dia. Allah Muhammad zikir. Boleh-boleh belanja lagu tu. Nama ke? Jadi agama Hindu. Ada agama Hindu tu, ilmu paling tinggi sekali dalam agama Hindu. Dia tak boleh pakai baju, pakai seluar dah. Telanjang lagu tu ya. Kita ni fitrah. Selagi mana ada terkesan di antara pakai baju dengan telanjang, dia mau tak ganah lagi. Biar tak ada nafsu betul, telanjang. Boleh nyapuh so, beli buku so. Apa pada hotel pengajian kitab hakikat dia tu kali. Bawa kitab so, bawa nyapuh so. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Ilmu paling tinggi sekali. Tak ada perasaan. Kosong. Lagu mana nyo buat pengajian lagu tu. Nabi Muhammad tak ajar lah buat kerja lagu tu. Tapi nak royak. Tu Hindu dah tu. Jadi kau ajaran macam Hindu lagu tu. Jadi kita ikut Nabi Muhammad lah. Maka nak zikir Allah Muhammad, apa nak ayat mana zikir Allah lah. Kalau betul nak zikir sebut nama Allah. Muhammad tukar dengan selawat. Nak gabung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah Muhammad ada. Mudah. Kalau buat lagu ni Allah Muhammad, takut bahasa kakak Wahabi ni tak faham dia kata zikir gapo mereka ni. Allah Muhammad mereka ni. Jadi nak suruh biar tak sewi masalah dengan orang. Di antara Allah Muhammad tambah kalimah sallallahu saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu ya, sallallahu ala Muhammad. Allah pada, Muhammad pada. Tak boleh hamba tak boleh sebut perkataan lain kecuali Allah Muhammad. Tu tak apa. Zikir pano ikutmu dia nak sebut gapo logi ya. Zikir pano tak ada kaedah. Kita dia teringat, kita akan sebut benda hak kita ingat. Ya, tak ada nah, tak ada Quran. Hamba tu teringat ni. Tu rasa kira tu. Tapi kalau zikir ditanya di live ni bukan pano lagu ni. Cakap orang semua pano, semua gila Allah Muhammad. Boleh kau dok saya berzikir. Dia lagi atas sen apa semua. Ni tak pano lagu ni soalan ni. Berarti tukar kepada selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Awak gitu mudah. Supaya ada Allah ada Muhammad juga.